Bella jadi muah. Inilah kerja Bella dulu sebenarnya. Tak, tunggu make up artist saya lambat. Kat dalam bunyi apa tu? Anak tekak. Make up artist yang tak ada payment. Tak ada, maaf cakap. Sebab kita pun tengok dulu hasil dia macam mana. Tak okey mungkin akan padam semua. Kalau tak okey, saya dah beli makeup remover awal-awal. Bajik Mai tu. Baju tu cantik Lidia Sila Bajik Mai. Macam, ya ke betul ke tu? Betul lah. Main pula. Kadang-kadang kan orang suka tanya macam Bella mana YB. Dah kan 24 jam. Yalah. Itu pun kami shoot contoh sehari kan dek. Kami shoot dalam 5 konten. So kami kan nak tukar-tukar baju kan. Lepas tu bila tapi posting berlainan hari. Lepas tu orang tu cakap diorang ni berkapit saja. Padahal tu video sudah shoot banyak kali. Faham ke dek? Faham. Kesian juga YB. Orang bilang dia nak apalah kan. Nanti aku jadi headline. Nak cakap pun sebab tu saya nak bercakap. Sebab nanti biar bukan. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Ketika sesi live ini berlangsung, Bella Astila dan adiknya Didi sebenarnya sedang berada di Pulau Pinang. Dalam suasana santai tapi sibuk bersiap, Bella sempat juga menjadi Kak Long serba boleh menolong makeupkan Didi untuk satu event penting yang bakal mereka hadiri. Gelagat dua beradik ini memang mencuit hati dengan gurauan manja, usik-mengusik dan tawa kecil di antara mereka. Suasana petang itu menjadi makin ceria dan hangat dengan kasih sayang mereka. Lah, yang je dapat rindu yang ini ni lah. Kak Long. Tak apa biasa. Okay. Apa tu? Mascara ya. Sudah dicabut. Look up. Itu colour corrector ke Kak Long? Yes lah. Bolehkah pakai itu? Memang itu. Boleh. Apa boleh? Bella jadi muah. Inilah kerja Bella dulu sebenarnya. Tak, tunggu make up artist saya lambat. Kat dalam bunyi apa tu? Anak tekak. Waalaikumsalam. Anak buah kau mana? Kau rasa di mana? Di sekolah lah. Didi dia ada ketumbuhan kat sini. Oh lah. Yelah, betul, sumpah. Ni korang nampak tak ada warna apa ni? Biru. Betul. Tapi saya nampak ketumbuhan tu kat muka. Ada orang yang ada ketumbuhan tapi tak nampak di muka lah. Ketumbuhan cinta. Tiba. Datanglah balik pulau. balik Makan pulau durian, makan mi udang tepi. Mau laksa dekat atas. Benar. Alah, nak laksa. Malam ni kita makan dekat Geni Plaza. Geni tu yang kita kan. Yelah food court tu ya. Round Geni Yang padang tengah-tengah tu kan. Yelah. Adik tak ada followers daripada Penang. Kau yang nak main ambil Kak Long kita. dah Kak Long. Nanti pelik bunyi dia. Tak payah. Saya Penang hadir. Awak orang Penang dengar logat Sabah ni. Makan pas sembuk. Sabah Mai. Bajik Mai. Itu kisah awak. Bajik tu apa? Atas. Make artist yang tak ada payment. Tak ada, maaf cakap. Sebab kita pun tengok dulu hasil dia macam mana. Tak okey mungkin akan padam semua. Kalau tak okey, saya dah beli makeup remover awal-awal. Bajik Mai tu. Baju tu cantik Lidia Sila Bajik Mai. Macam, ya ke betul ke tu? Betul lah. Main pula. Saya ada masa 10 minit je ni. Kalau masa separuh muka. Look up. Kadang-kadang kan orang suka tanya macam Bella mana YB. Dah kan 24 jam. Yalah. Itu pun kami shoot contoh sehari kan dek. Kami shoot dalam 5 konten.
So kami kan nak tukar-tukar baju kan. Lepas tu bila Tapi posting berlainan hari. berlain hari. Lepas tu orang tu cakap diorang ni berkapit saja. Padahal tu video sudah shoot banyak kali. Faham ke dek? Faham. Kesian juga YB. Orang bilang dia nak apalah kan. Nanti takut jadi headline. Nak cakap pun Sebab tu saya nak bercakap. Sebab nanti biar bukan nanti di-record di-cut part muka yang muka aku saja. Dia Satu orang cakap pusing-pusing situ je dia lah. Dah bulat extra, tak extra, M star, tak M star, dikaya. berdiam adalah lebih baik daripada bersuara. Enggak. Dah lah muka aku kat situ. Lidi akan melangsungkan. Saya akan melangsungkan kelangsungan hidup. Look up. Bila tamu Lidi tak pernah lagi. Dah. Sebab dia lebih suka negara-negara hebat. Tahu tak muah ada asam pedas. Ya, Didi suka. Abang Sadiq cakap asam pedas yang paling tersedap Di Asia Tenggara. boleh cari dekat Muar. It's original kat sana. So saya kena cuba. Dekat atas. Asam pedas adalah my favourite food. Makanan kegemaran. Parit jauh. Asam Parit pedas jauh. Pak Daud. Asam pedas Pak Daud tak tengok atas. Yang selalu dibawa kat luar tu. Ya. Oh, asam pedas parit jauh. Okay. Maksud mana Didi? Dekat KL. Saya di Penang. Tengok view luar cantik sangat. Ya Macam Allah. lagu tu? Penangku fahami. Dirimu, Penangku ikuti rentakmu. Pak. Dia kau nak buat makeup mu dek? Bawa bah. Oh, bawa. Ada juga aku bawa makeupku. Bagus kalau kau bawa. Mau juga kau pakai sikit. Pakailah dah apa? Sorry ya. Saya kena kasih fit baju. Dia ada makeup mu ni. Apa yang kau mau cari? Dek, kau tak ada makeup lah dek. Ada lah. Tak ada. Ada ni. You are. Oh, itu okey. Kalau itu tak ada. Lopek ah. Cause my skin already good. So I only use makeup yang nipis-nipis. Supaya kalau orang tiup tak berdebu satu KL tu. Dek, kau ni tengok. Yang mana? Kat dahi kau. Kak Long. Kak Long cepat. Kak Long. Kau agama. Kuat. Kau ingat Didi ke kaki kacau? Sumpah korang ni aduh. Kalau boleh tak CCTV. Actually saya yang behave. Tak ada maknanya. Maaf cakap. Saya yang behave. Tak ada maknanya. Kita tanya Aus. Tak payahlah tanya yang sekufu dengan Kak Long. Okay. Allah Akbar. Aus kat Penang. Kenapa Aus tak make up? Aus dia hanya make up. Aus kat Penang? Aus kat Penang ke? Serius lah? Siapa cakap? Dia komen? Orang cakap. Orang cakap. Betul ke Aus kat Penang? Aus ni Haus betul lah. haus. Siapa dah boleh hantar laksa. Ya Allah. Air kelapa. Ya Allah sedapnya laksa betul. Laksa air kelapa dengan rojak. Mi rojak. Nak ke? Nak. Orang kata sorok ke jadi adik Bella Stila? Wow. Sekejap fikir sekejap. Biasa je. Nak Tak jawab. payah. Biasa je nya. Biasa je. Orang cakap, Didi makin tembam. Adik cakap apa tau? Sebab semua orang nak kurus. Jadi siapa yang nak jadi tembam? Kan? Baik je jadi tembam. Jadi yang kurus banyak sangat dah. Kita nak jadi limited. Rojak kat Muar pun ada je ke? Sama lah terlalu dengan YB.
Seram weh. Dia make up kat aku pun dia ingat juga. Aduh, aku tak tahu dah nak cakap apa. Agaknya muka aku ni pun dia nak. Didi ni ikut muka mama. Tak. Bukan muka. Bukan muka. Ada persamaan yang lain. Cuba korang teka. Mama tengok live kat Long. Ya kan? Ha. Mama. Munculkan diri anda di atas. Tengok atas, tengok atas. Okay. Tu ayah tengah tap-tap like tu. Ya ke? Ha. Yalah kau. Ada 3 tap like. Kat Lang baru tau actually tap like tu boleh tambah views. I didn't know. Rupanya dia akan keluar di page orang kan. Betul. Telala tia, telala tu ori. Dan hidup. Ori dan hidup betul, sumpah. Sumpah. Hidup weh. Tuarik kan dia kecil sejak. Lepas tu sekarang tiba-tiba jadi besar. Kalau dia bertambah disentuh, bertambah hidup. Bertambah baru besar. Gila. Itulah. Okay, nantilah kemudian kita buat belum buka ni. Okay? Selagi dia tak menggigit. Selagi dia tak membawa harm. Tidak membahayakan. Selagi dia harmless. Dan biarin aja. Jalani aja. Hai. Sponge. Ada sponge. Oh, tapi still perlukan sponge kan? I take. Ada sponge. No, I cannot use yours. Action now. Nama penuh Aus Daus ke orang tanya? Firdaus. Hampir, tapi nama penuh dia sepenuhnya Firdaus. Firdaus. Berjumpa di taman Firdaus. Kalau orang tanya why Dior don't send their own makeup artist for both of you. Why apa? Diorang tanya kenapa Dior ndak hantar makeup artist untuk both of you. Ada. But Didi makeup with Kak Bella. Kak Bella makeup dia, rambut orang buatkan. And also Dior Didi yang is my plus one. Didi +1. Jadi biarlah kakak saya makeup saya. You want matte look ke glowy? Manilah Kak Long tak tahu. No, choose. Tak tahulah. Sebab kalau ikutkan, kalau Didi dengan Kak Bella, Didi tak berapa pandai makeup sangat. Orang-orang yang tak pandai makeup ni selalunya dia sebab dia natural beauty. Dia punya kecantikan tu dah tahap dewa. So Saya langgar, saya reverse balik. Glowy. semua suruh glowy ke? Oh ni mencari kelas makeup. Dia ada orang suruh kau belakang sikit penuh screen. Nah. Kau atas kan ni. Kasih penuh screen dia. Bella bah. Kau tahu yang begini-begini pipi yang temam-temam ni lah yang comel. Yang kalau tengok InsyaAllah jarang lah boleh rasa bosan. Siu je. Long, Tadi, sakit. ini memang kena kuat sikit. Ya Allah, tak percaya. Kalau pun buat macam tu supaya dia tidak terlalu tebal. Event jam berapa? 7. Jam 7. Tapi saya mau siap awal sebab saya mau tidur. Dia mau tidur dengan makeup tu. Jadi makeup tu akan jadi glowing. Itulah tips Didi. Ngantuk sudah. Bila ni yang kau tak ngantuk dik? Lepas makan tidur. Makan tidur. Apa tanya lah. Kalau kita makan sama-sama tadi. Malas nak cakap. Didi ke Bella yang kahwin nanti? Korang nak yang mana? Astaghfirullahalazim. Janganlah nanti jadi headline. Tak kan tanya balik. Nak yang mana? Jadi dia bertanya korang keluar macam tu. Okey. 30 Mei boy. Saya kahwin dulu. Wow. 。 . 。 . 。 . Hmm. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . Wow.
Biasalah orang Sabah ni kan hidung-hidung dia memang lain-lain tu. Thank you Rinda. Jangan langkah bendul Didi. Macam mana tu? Yang tu kan Kak Long betul-betul tengah-tengah laut. Kan? Ada tambak. Itu kalau air naik. Tak tahulah. Pandai-pandai orang lari. Bahayalah kan? Ikut unduk Didi. Okay, tahun depan Didi ikut sebab Didi pandai sudah cakap dusun. Macam mana cakap lah dusun? Bukan. Siapa mau dengar saya cakap dusun? Bolehlah. Thank you Ballerina. Kamu mau dengar saya cakap dusun? Mau. Andai koto mimborosoku dusun. Bukan diri. Karati ponoku onoti borosonku. Coba lah. Lens, saya baru beli lens tadi di Gurney Plaza. Sebab lens saya hilang. Brown, gelap. Hello. Iya apa ba itu? Siapa mau nanti boleh PM saya? Jangan ba. Saya punya followers tu nanti banyak juga yang muda-muda, yang budak. Awas kau. Dan pun kadang-kadang saya. Saya kena. Ni ya, sudah. Sudah saya block. Sudah. Didi rabun tak rabun. Didi sampai tahap 600 Didi punya power. Didi cerita buat Didi cerita experience buat lasik. Belum, Didi belum buat lagi. Sorry, cuma hari tu dah pergi buat check up mata dah. So dia dah check mata boleh ke tidak. Sebab sebenarnya kalau nak buat 1 minggu sebelum nak buat tu kena suci dari contact lens. Close your eyes. Bila Bella ke Korea Didi? Lagi terahsiakan. Ni dirahsiakan lah. Tak lah, nanti Bella update lah kat IG. Stay tune, okay? Stay tune. Bella tak buat lasik ke? Kak Long pun perlu buat lasik kan Kak Long? But not now lah. Bagilah orang-orang yang saya sayangi dulu. Yalah adik. Semualah ayah. Jumpa Lee Min Hun ke? Lee Min Hun. Dia lebih kepada Lee Bi Hun. Lee Bi Hun. Didi pergi konsert Rosa tak? InsyaAllah tengok dulu. Sebab sebenarnya kan Kak Bella dia dah ada Didi punya tiket untuk pergi konsert Rosa. Masalahnya Didi rasa Didi syuting esok. Bella lagi sendiri tak pada sebab Bella bukan dapat free. Siapa? Bella beli tiket. Siapa buat tiket tu Kak Long? Siapa nak tiket? Boleh boleh PM. 1,500. Betul lah. Ya. Wow. My God. So tiket tu duduk sekali dengan Kak Long? Tak duduk dengan Rosa. Duduk ya, bagus tu. Ada pula duduk dengan Rosa. Kamu tak nyanyi je tu sekali kan dia. Cepatlah. Dekat VIP lah. Maksudnya dekat dengan Kak Long lah. Tak benci betul tanya-tanya dia.
faham kau suka coklat gelap. Kena. Kalau tak... Boleh tak muka sedih? Terus ni? YB tak ikut sekali ke? Ada ni Takkanlah kan? Mestilah tak ada. Kita berdua je. Terus ni? Betul. Kak Bella memang pandai make up sebenarnya. Biasa saja. Jadi suka make up yang macam mana? Saya suka yang gelap-gelap brown-brown yang macam muka-muka garang punya make up. Saya tak boleh tu make up yang apa Barbie look yang cute-cute tu kan. Pelik nanti saya. Muka dia masak yang muka dia hot lah. Hot bukan hot. Tapi ndak apa bang, ndak ni. hot lah tu. Saya penat lah mau pegang phone. Bolehkah saya nanti saya buat lifetime sudah siap, okey? Tahu. Saya mengantuk sudah ni. Itu pun penat. Serius lah. Bukan syuting saya terbangga kat saya pergi. Kesian ni. Kau ni 4,000 orang tengok. Diorang nak ambil berat. Ya, sudah nak tengok hasil makeup. Kalau korang nak tengok ampai je phone tu. Ampai jap kau nak. Dia yang mau mengampai ni. Saya mau mengampai begini. Kalau saya tertidur begini lagi melangap. Abang cantik juga abang. Nanti mau dekat siap result tu nanti saya apa? Live. Video call pula. Live lagi ya. Bye. Okay, Assalamualaikum. Okay ya. Saya langgar serius balik. Ya, saya langgar serius balik. Itu lah. Apa? Yang bapa angkat saya Cina tu dia datang blok ke belakang. Mana tu? saya hantam dia? Siapa? Siapa? Okay lah. Dia pun tak tutup lagi. Bye. Nak tengok Bella? Boleh? 1, 2, 3.